mengisytiharkan saya keluar parti. Jadi pengarah strategi PKR, naik presiden, saya juga Setiausaha Agung dan timbalan presiden lah kan. Jadi yalah, saya agak mahir lah dari segi lenggok keputusan pimpinan parti macam PKR kan. Bila dah sampai kepada tuduhan-tuduhan rasmi begini, maksudnya dia dah sampai ke peringkat akhir untuk ambil tindakan lah kan. Dan kita dah tengok juga, macam saya sebut lah, saya dah biasa dalam sepak terjang politik ni. Kita juga dah tengok macam mana orchestration daripada ketua cabang lah, daripada pimpinan itulah, yang daripada setiausaha negeri lah, yang suruh saya letak jawatan, suruh saya keluar daripada parti. Yang itu disusun kan, dan disusun ke arah sesuatu keputusan. Kalau ingat dululah kan, masa Izzah bertanding macam tu lah. Ya, betul. Ini ialah peninggalan dan juga budaya dari UMNO yang dibawa masuk ke dalam PKR, menyusun untuk bagi gambaran gini kan. Sebab antara satu perkara yang orang keliling Datuk Seri Anwar ni paling bangga sekali lah, ialah bagaimana mereka menyusun sehingga akhirnya Datuk Seri Anwar boleh jadi timbalan presiden dan Tun Gafar Baba tarik diri. Susun tekanan tinggi begitu kan. Jadi bila tengok susun ni, maksudnya they already have the end in mind lah. Jadi the end in mind tu, kalau kita tengok juga tiba-tiba lah tadi Datuk Seri Anwar, Perdana Menteri, pergi ke Pandan. Di mana pernah pergi ke Pandan kau? Seumur hidup aku, mana pernah dia pergi Pandan? I can't remember dia pergi ke Pandan. Seumur hidup aku lah. Sekali je dia pernah pergi masa kempen 2013. Itu pun aku bergaduh jugalah dengan pejabat-pejabat dia semua kan. So dia dah janji nak datang, lepas tu dia nak skip. Kan. So dia tak nak pergi Pandan. Tiba-tiba out of nowhere, dalam negara ada krisis minyak, krisis tenaga, dia pergi ke Pandan. Jadi bacaan saya lah, semua ini bergerak ke arah kemungkinannya lah, ke arah untuk mengisytiharkan saya, bagi pihak saya, mengisytiharkan saya keluar parti. Sebab kalau ingat, dalam surat tunjuk sebab yang pertama, Fuzia Saleh dah kata bahawa kenyataan sedara itu akan ditafsirkan oleh parti sebagai pengisytiharan saudara keluar parti. Jadi dia ke arah itulah, sebab dia tahu kalau pecat, maka saya kekal sebagai ahli parlimen. Dia tak boleh buat apa. Dan dengan kehadiran Datuk Seri Anwar tadi, maksudnya isyaratnya ialah bahawa Pandan perlu diperkukuhkan untuk PKR, kerana besar kemungkinan akan ada pilihan raya kecil lah. Jadi kalau itu, you put two and two together, connect the dots, semua, maksudnya surat tunjuk sebab ini akan berakhir dengan perkara yang Fuzia Saleh sebut hari itulah, bahawa kita PKR mentafsirkan semua kenyataan, pendirian dan tindakan saya itu sebagai tindakan saya mengisytiharkan keluar parti kan. Hanya berlaku dalam PKR, tak pernah berlaku dalam parti-parti lain yang parti itu membuat keputusan mentafsirkan sendiri apa yang ada dalam hati aku semua ni, semata-mata kerana tak mau pecat aku supaya tidak hilang kursi. Jadi gayanya ialah lebih baik kira saya ditafsirkan mengisytiharkan keluar parti supaya mengikut undang-undang anti lompat parti, saya telah mengosongkan kerusi. Dan saya ingat sebab itulah kot, salah satu sebabnya Datuk Seri Anwar pergi ke Pandan sebagai isyarat kalau ada pilihan raya kecil, dan mungkin Tengku Zafrul akan bertanding di Pandan lah, sebab dia memang ligat di Pandan sekarang. Bukan Ampang lagi. Saya dengar 2-3 bulan lepas lah dia dah beralih, dia ligat di Pandan. Dia memang ligat di Pandan sekarang lah. YB tak join lah tadi soal Jumaat untuk... Saya tak tahu.